Masalah tentang kelebihan berjamaah. Baik tak fadilah? Bukan oleh Nabi tiada sembahyang bagi orang yang hampir dengan masjid. Ulang kembali ya, kajian malamnya maka tanya beri paham tanya. Tiada dikira sembahyang. Mana lagi hana dikira sembahyang. Ya, munyona hampir dirinya tu masjid. Mana lagi do dengan masjid. Rumah tu dengan masjid. Ya, nya ke Nabi yo. Melainkan di dalam masjid juga. Dikira sembahyang ketanyo, munyona ketanyo di dalam masjid. Bo berjamaah, bohana, yang makna turah jaga pegang, munyo hampir, mana hampir to. Draw ketanyo dengan masjid, to rumah ketanyo dengan masjid, mata sembahyang di rumah, dikira sembahyang. Percaya hana percaya, yang jelas nyoken Nabi, nyoken ulama yang wajib dapati. Masalah tanya mengamalkan yang lain cerita. Yang tak jelas bukan ino hana dikira sembahyang, tiada dikira sembahyang. Nah, yang itu dengan masjid. Yang kedua. Bokah dan dijelaskan oleh Nabi Allah warang gaso meninggalkan ia akan sembahyang berjamaah maka laknat tersebut di dalam kitab yang tak ditulis disebutkan oleh ulama-ulama baik kitab Jabur, Injil, kitab Taurat dan Al-Quran. Laknat duknya rawan, tegas, pemahaman dia kepegak. Duknya larangan tegas Nabi kepegak, tanya kurang cik mengamal. Apalagi munyo hana larangan kuat gitu Nabi. Tingkat kuat genyo lagi nyo laknat gitu. Munyo laknat ke pegak yang hak laknat kan Allah Taala. Laknat Allah. Kita lagi kan? Tapi nyo secara bahasa laknat. Laknat bagi orang gedanyo mun kumpul. Duknya keras pati agama. Ya. Tapi dalam dikiranya, anak dikira dalam tu asal. Gimana? Menurut rukun hana matalah hana tadi fadilah haji. Sembayang. Sah. Menunjuk fadilah haji. Maka kekenilah hana dikira, mana dikira tiada sembahyang. Mamunya unggu pegang lagi no. Menurut tajuk pun menurut lapainya kon tiada sembahyang bukan? Menurut pegang tiada sembahyang. Mata pegang anak yang sembahyang. Anak sembahyang. Berarti kau anak kira sembahyang. Makna to dia jumpa Tuhan betul. Kena ukuran tu. Hampir. Menurut kita hampir tau. Kon tahu sampai samping tadi. Hampir. Menurut lingkungan tadi kau hampir tau. Terdengar azan, terdengar azan. Dina kau tanya ke hampir mandung rumah kau tanya ngon masjid. Tahu mandung dengan masjid. Ya.
Kecuali nak lah orang terdengar ataupun anak tanya di tempat. Ya orang rumah tanya, orang tanya nak wilayah. Kita tanya contoh orang buat. Maghrib tanya kau nak rumah tadi. Kau nya Maghrib Isya nak tanya di tempat tapi tu boh. Kau lagi dah. Tapi yang kau pegangnya. Yang lain enggak pegang sibuk pun tanya, kadang kerja. Yang bagian kantor kadang gelaknya dia punya di tempat wilayah tanya anak di tempat. Tapi yang Maghrib ni tanya kau orang manduk. Jangankan kita tanya mu'ah ada pegang binatang rumah. Itik manok kambing di Maghrib. Kau lagi kan? Tak tanya hana nak tanya di tempat. Mana yang tu hampir tanya orang tu masjid rumah tanya. Tajaklah umus. Ya. Maka kena kitab ni laknat. Sebuah kitab kena melaknat bagi orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Keras no. Kadang nak bab lain tu masalah tentang je. Hanya pokoknya kitabnya kena harus tak pecah. Wajib tak pecah. Lagi kita lain tu nak pegang tu. Hana keras. Oh lain. Yang penting kitabnya kena tak pecah. Untuk meyakinkan, kuatkan diri kita agar kita semangat untuk berbuat ibadah. Duknya gepegang oleh Nabi laknat mendemik. Budak je kan baik parah tak kena badannya. Amal tu baca. Walaupun akhir amal dapat tih mentong. Dapat tih man. Boka Gekenlam orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah itu berjalan atas bumi itu melaknat ia akan dia. Orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah, kena kitabnya. Apabila ia berjalan atas bumi, maka bumunya melaknat ada rohnya. Bumuh jangan mari. Bengih bumuh. Ya. Duknya keras larangan. Teguran. Nyan. Apa lagi kan? Dan yang terakhir ke Nabi, bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu. Yang orang yang meninggalkan sembahyang, munyon jatuh bunuh meninggalkan berjamaah. Yang terakhir orang yang meninggalkan sembahyang itu apabila ia mengangkatkan ia akan suatu suap. Ya, daripada makanan niscaya berkatalah suap itu atasmu, laknatku hai seluruh Allah. Ya, orang yang meninggalkan munyo yang datu bunuh, yang meninggalkan berjamaah, nyo orang yang meninggalkan sembahyang. Jino orang yang meninggalkan sembahyang. Tak tinggal dengan pun dah tinggal dengan sengaja. Dengan sengaja tak tinggal sembahyang. Maka rezeki nikmat yang Allah tujuk jadi tak paso lam babah kita rezeki. Makanan tak baju. Nya makanan dan satu suap, titip satu suap melaknat diri kedanyo. Bukakan makanannya yang suap dan bajunya. Hai seluruh Allah. Lagi hai untuk Allah. Duduknya. Kita angkat ini yo. Munyo bagi orang yang meninggalkan sembah, gege mata tak tulen, i tajim. Makanan tertambung dalam babak katanya. Tanyo dah tinggal sembahyang dengan sengaja. Hana dah sembahyang katanya. Maka makanan yang terpatah dalam babak katanya, maka melaknat akan roh katanya. Bukan kenji. Hai seluruh Allah Ta'ala, betapa engkau makan makanan Allah. Geken dia makanannya pada hai seluruh Allah, mutu Allah.
Betapa sungguh ke bukan? Hebat tak dron? Nya rezekinya Allah tujuk. Sedangkan perintah Allah anda tak bubut. Duknya tu. Oh anak teror lagi ni. Anak utak ro. Maya aru dah dengar, aru dah baca buku lagi ni. Apa? Maya aru dah dengar ikut lagi, aru dah baca buku lagi. Anda dah dengar? Maya terapa dah nyo dengarnya. Kah aru dah baca buku lagi, maya aru dah dengar. Munyo tanya anak iman tak dah apa? Ai dah dengar. Yang penting tanya Baju. Baca. put Puru. berdepa berdepa tu. Pudikanya Ngan kat sadar jijik berapa. kan pudikanya nyo yang baju yang kepeganya makhluk bukan? Makhluk. Makhluk bukan? Makhluk. Ya kan? Makhluk cipta? Ciptaan tamal kita? Nyo yang ken Allah perkataan Allah mentong dai ke pula makhluk. Makhluk mana makhluk? Ken Allah mentong katain ke. Dia sembahyang. You terbayang ken Allah Taala. Anak tak terbayang. Maka makhluk Allah berkata, "La batat kaya batai mari." Kau lagi ni? Yo. Mandu mi mari. Bumo mari. Lagi kitab tu nak cikgu tengok. Ayo orang yang meninggalkan sembahyang, pray tengok. Jino ka kengkem ju atu orang dunia lu. Atu orang lu galak-galak ti kaju. Ka dong-dong ju, ka gidong-gidong ju lu. Ka ketawa-ketawa juga, ka kengkem juga. Bu mari-mari blele ka. Tapi tengok ka tok mamut ka tengok, lon cipit ka tengok. Ikan le bumo. Pray tengok. Ka kengkem ju. Anda sadarkah? Anda ingatkah ke Allah Ta'ala? Ulunnya kepujian Allah Ta'ala cik sama lagi kah? Dia berkata maka pray kah? Kah pray lun jipit tengok. Lampu lun kata mau ibadah. La ibadah lebu. Mutingkatnya mentang tu benar. Hana cik kata? Hana kata. Hana kata? Munyo kepada-pada kah ada? Taklah pahala kah ada? Sungguh tanya mandum hana kubut masih? Siap. Mandum Dia tingkat yang daripada apa ulang faham? Tak ada dia kepada dia Allah Ta'ala bacut mantong amalan yang tak pubut. Tentu tanya hana pubut maksi. Maksiat. Maka kosong neraka. Kosong Neraka. Karena neraka yang terbuka bagi orang yang berbuat ingkar kafir. Ya. Bukan tempat orang yang beriman. Ya. Jangan? Ya. Ya, maka dikena Allah. Bagi kena padahal engkau tiada engkau tunaikan akan segala yang difardukan oleh Allah. Tadi tanya hanatif tak tunaikan yang telah difardukan oleh Allah Taala. Tapi Allah sayang ciba hamba, gasih ciba hamba. Dikena Allah kapudong sembahyang, salat. Ya kan? Nadi. Tapi kita tengok hidup cirala makin mentamah laju. Urang hana sembahyang, makin kaya laju. Urang sembahyang, hana Apa hello dah. kan? Le bukti dah kan? Urang hana ibadat makin kaya. Ya. Tapi tanda berarti Allah itu Maha Pengasih dan Maha Ya. Istidrak nyadu. Anak tu orang dia sempat istidrak beritanya tu. Ya. Luruh daripada Allah Taala tipu Allah Taala. Tapi kitanya kapal. Nah ibadat makin dibagi ibadat makin tanya makin bangkrut tu. Makin ibadat makin PHK je. Makin ibadat makin nyo tanya, makin pindah. Ini makin yang ujur dia tanya dia Allah. Hanya kuat dengan iman ke dia. Ya. Wujud oleh Allah. Nak urang ibadat. Nak urang anak ibadat, makin kaya hijau. Tanya tiap-tiap tanya, ada kamu kedai tanya, tak bertujuk kedai tanya, adanya tanah tak tamadiyah, dia tak boleh ni yatim. Makin terpupuk lagi dia, makin anda lagut barang tanya. Igop. Anda tak tapu, makin lagut. Bek keginya tanya.
Bisa kufur dengan tu. Ana orangnya nak tengok tu. Putus yang kejelas kita tanya pun ibadat dengan Allah Taala. Maka Allah Ya anak rasa bersyukur. dia kena syukur. Cara untuk melawan. Dia kembali kepada secara logika kayak kita tanya tingkat Allah di salat, dia kita tanya tak ubud yang solat. Kalau ginian. Dia terfikir sebenarnya. Puna banci Allah kata. Makin terpupu makin sayang Allah. Dan sayang Allah. Allah makin sayang ni hamba. Maka ketika Allah makin sayang, Allah makin gugujo Hambanya. gugujo hamba ini. Untuk apa? Untuk manyang derajat di. Punya makin gugujo. Maka ini contoh kali mata-mata Nabi. Sahabat, tabi dan ulama gujo mandum berhasil mereka. Nabi gujo dengan cobaan-cobaan, tapi taat, makin gujo makin taat. Sahabat makin gujo makin taat. Ini Cik Bandung tadi dan para ulama. Kadang-kadang mana mampu pun. Gimana? Mana mampu. Mana mampu gimana? Jadi makin mahal dunia ni. Yang baik putus ah? Oh, Baik putus ah? Pun betul dia cerita. Ibadat tu apapun ceritanya. Nak mentong tadi ke tapuo. No na masalah. Na lagi nyo kehidupan kita nyo, masalah kita nyo, kerja kita nyo, ekonomi kita nyo. Mu balik-balik. Tapuo. Nan mentong dunia. Ujian. Dunia Ujian. Tapuo kena. Karena Tapuo utak takdir. Betul-betul takkan takdir Allah Ta'ala. Karena ujian-ujian selamanya mantuk ujian-ujian atau awal, cuman masa udah berbeda. Ketika Allah rujuk kehidupan kita nyo untuk menjadi kita nyo lebih baik. Dan dua bala yang rujuk oleh Allah Ta'ala untuk Allah pergi segala dosa kita nyo yang Jadi ingat tanyo, dino ketika tanyo contoh, dino tahiyat atau sembahyang tahajud kita nyo hana dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hana kebetul oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang tak jelasnya Allah itu Maha penerima doa. Menerima. Hana gujuk. Menuju hana gujuk dino berarti nak pupu yang nak salah ni baga. Ketika yang alam tu introspeksi di ketika doa kita nyo kalau putruk bawah doa kita nyo dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hana jino yang pasti. Tamak pasti. Munyo lagi nya munyo hana kabulkan berarti rela sifat ketuhanan Allah. Hana mengabulkannya. Jangankan orang yang beribadah, orang yang hana sembahyang mentong ibu doa gejuk, tapi di dunia tengok hana gejuk. Tengok anak gejuk. Lagi orang anak sembahyang, bangun masjid, dia mau sedekah, dibalah di dunia, ada dengan segera di dunia. Tapi berharap ji amal di singo mengempok di akhirat. Tapi di akhiratkan. Tapi orang yang nak ibadat berdoa hana gejuk jino tapi mengempok kesenangan di akhirat. Jadi biar putus apa betul? Kehidupan problem di dunianya namanya dunianya yang berpegang panggung sandiwa nalika itu. Nah, ujian bagi kita untuk menghadapi segala permasalahan yang ditunjuk oleh Allah Taala. Jadi tinggal tanya menyikapi agar selama iman kita yang kita melaluinya. Makin gejuk makin taat, makin gejuk makin taat. Yang ke orang makin gejuk musibah makin taat, makin gejuk mentolak makin taat. Anak kedua yang ke orangnya yang baik. Dia tanya pun 3 orang tanpa stres. Lah tahu tak? Ada dia bela. Bukah tabi tentang masalah fadilah berjamaah. Hanya fadilah-fadilahnya yang kagakkan kelebihannya berjud iktibar pelajaran bagi kita nyo dan renungan bagi kita nyo.
Apa yang kebetulan rawan teguran-teguran dosa-dosa ataupun anak-anak yang berpegang kitab ni juga tanya takui bawakan dia ulama. Ya. Kita kembali bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang pada hari Jumaat. Ya, you know jamaah kami. Sembahyang berjamaah kah? Berjamaah. You know kelebihan bab yang ke-9-nya membicarakan tentang kelebihan sembahyang pada hari Jumaat. Ya. Pakon kena fadilah haji lebih tat sembahyang bab urus Jumaat. Pakon jik nak pegang lebih, pakon jik kaya tak fadilah haji, maka ke Nabi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula penghulu daripada segala hari itu Jumaat. Pakon jik nak lebih urus Jumaatnya. Pakon jik nak lebih karena ke Nabi, karena urus Jumaatnya adalah penghulu daripada segala hari. Ya, penghulu, pangmulai daripada segala hari. Ya. Yang ke Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat karena menghendaki ia akan sembahyang. Yang ke Nabi. Barang kata mana ba'ura Jumaat untuk mana? Karena hendak ia akan sembahyang Jumaat. Ya. Niscaya dihapuskan daripadanya segala dosanya. Dihapuskan daripada segala dosanya. Berarti hidupnya ku pahala jika menghapuskan dosa kita. Ketika kita maksud menghapus segala amal hidupnya ku pahala haji berlipat-lipat ganda dan dosanya juga berlipat-lipat ganda. Ketika amalan-amalan yang kau tak kerjakan, maka dibalas dengan Allah berlipat-lipat ganda. Maka Allah katakan dan Nabi ke ampun dosa. Ketika amalan yang alu, pu yang alu, ayo kau Jumaat, mudah. You mana kita tanya? Pada bud yang suci, bud yang sunat, sunat mandi hari Jumaat, sunat mandi hari Jumaat. Kepukan mana orang Jumaat? Karena lu kemudian sembahyang Jumaat. Nah, ni tanya. Nah, maka kena kitabnya, maka ke ampun segala dosa gena. Nyatakan Nabi ken ulama berwajib dapat dia. Mumpuk satu amalan yang bagi kita yang God. Mana tak mana orang Jumaat mana mantap. Hanam rompok yang ke Nabi. Tapi tak mana nak kepukai mana Jumaat. Entah ni sembahyang mana Jumaat. Untuk pun mana Jumaat, sunat Jumaat untuk pun nanti kemudian sembahyang Jumaat. Anak mesti bawa te kemerak Jumaat. Anak mesti bengok Jumaat kemenjak kantor. Kantor pun orang Jumaat, tajak kantor. Bengok te tanya mana tajak kantor dan tanik ju. Mana sunat Jumaat? Ini ke mana sunat Jumaat ju? Untuk ujak Jumaat tu. Jadi Ni dalam hati kan kukut dalam hati. Lapat lahir tau. Nanti entahnya sengaja. Di mana tu? Sekadar dulu mandi sunat Jumaat. Kamu ada? Kemarin dah lapat kan WC. WC. Ini yang dimaafkan tempat di ketikanya. Maka diniatkan dalam hati. Lalu nak mandi Jumaat. Kamu ada? Mana wajib yang nak cakap mata apa? Bahasa Indonesia. Bukan mujib dah bahasa ni. Penting ni niat. Nani lagi ni untuk tani kai mana untuk Jumaat untuk jajak sembahyang Jumaat, maka kena kitabnya. Maka segala niscaya dihapuskan daripadanya segala dosanya. Ya. Kau ini dah bila? Mama rokok kadang nak tak tepu tanya, tapi tua untuk mengamal. Tak mana-mana dah, tak mana-mana. Mana-mana kata kalimat. Tetapi nak tanitnya. Kata pakai kekut inna ma'amalu bini. Segala sesuatu ni serta dengan ni punya niat kanyo baik yang berpegang maka nak baik ke dapat.
Mam unit yang bunuh yang buat bunuh anak tani, maka nama apa? Kosong. Tak ajak mandong kosong. Ya, maka tak niatkanlah. Dak mana Jumaat tak niatkan untuk ujak manon sunat Jumaat, ujak untuk sembahyang Jumaat. Maka merompok yang kekena dulu. Ya. Buka. Nak faham tak? Tak. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam Jumaat itu 24 saat. Maka memerdekakan Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu saat itu 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Ya, ayat tak faedah. Ayat tak faedah ni. Oh, ayat kan? Ke Nabi bahawasanya malam Jumaat itu 24 saat. Saat ke waktu? Berarti 24 jam. 24 jam. Malam Jumaat. Malam Jumaat itu 24 waktu saat. Berarti kenina mana apa? Mulai malam Jumaat kan? Malam Jumaat ke kan? Maka titik malam Jumaatnya Allah memperdekakan pada tiap-tiap satu saat 600,000 pemerdekaan daripada api neraka bagi orang yang taat benar. No, malam Jumaat ni pukul ibadat amal-amalan. Kadang kita pun tanya, fadilah malam Jumaat. Nyo malam Jumaat, bukan malam Jumaat, fadilah Jumaat. Ke malam Jumaat. Malam Jumaatnya 20 put waktu. 20 put waktu. Saat, berarti saat jam. Berarti titik satu jam maka Allah memerdekakan 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Duknyan pahala dari malam, dari malam. Walaupun mana ada pokok aku dia. Walaupun mengejuk kepada untuk umat Nabi kelebihan. Okey, yang kata boboknya. Aku lam dah bubut amal. Aku kan GPJO dari apa neraka tu. Ya. GPJO. Mana pemerdeka pun Bebas. itu bebas. Merdeka dan bebas. Makanya yang kata bunuh kelebihan daripada malam Jumaat, Malam Jumaat. sembahyang daripada hari Jumaat. Jumaat. Termasuk malam Jumaat. Malam Jumaat keken padilah haji keken je. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan juga manfaat. Maka kita lelaki katanya, bermati katanya lelaki malam Jumaat. Bila lelaki tanya mati dalam malam Jumaat, mulung-mulung ramah. Lelaki mana? Mati dalam tak. Hana mengumpuk lah malam Jumaat lelaki Allah Taala mati dalam tak. Taat dalam beribadah. Dan baik lelaki dalam mati dalam maksiat. Sallallahu alaihi Wa ala sayyidina Muhammad wasallam.